dapat, tapi kalau beli 2 dan ke atas. Tapi tak semua tu dapat. Tu memang random. Dua-dua habis, alhamdulillah. Dah dapat dua-dua. Yang penting dapat photocard. Photocard tu simpan dulu Yang photocard tu jangan tengok dulu Bukan tak, jangan tengok dulu, jangan share dulu. Kak, terima kasih Kak Norma, terima kasih. Okay, so esok baru kita mulakan penjualan balik. Kita akan buka dekat satu platform saja. Kita akan buka dekat TikTok Shop saja. Sepatutnya bahagian logistik kata diorang dah okey dah tak ada apa-apa dah. Boleh jual macam biasa. Esok insya-Allah. Okay, esok pukul 9 malam. Okay, dah ramai yang share tu. Alamak, you ke dah diorang dah share ke? Tak apalah, kalau dah share nak macam mana kan. Nama pun TikTok. Sekejap je. Iklan Raya TV3 RMTV. Akak beli 12 dapat 8. Tapi Kak Zima dah contact diorang kan? Kak Zima dah contact dah. Alhamdulillah. Korang Hikari best. Ikut punya favourite memang Hikari. Memang disukai yang Suki. Sebab bahagian dekat notes tu, waktu kita nak pilih tu kan, memang Ikmal baru fresh. Lepas tu Ikmal bertanya orang tu, dan dia bagi notes. Hikari tu memang note pertama dia citrus, fresh, belakang baru ada sweet. Suka Hikari juga. Perfume Jangan Stop Production dekat tu. Ikmal tengok, kita tengok demand. Kalau ada yang ramai suka, kita buat je macam tu. Tapi macam Ikmal cakap, kita punya packaging setiap tu memang akan lain-lain. Maksudnya untuk packaging kali ni saja. Lepas tu dah tak ada dah. Dua-dua best. Saya pun suka Hikari. Kak Umi, terima kasih Kak Umi. Kak Nurul NNZ, terima kasih. Dari Indonesia bisa beli. Dari Indonesia tak bisa beli lagi. Sebab kita tak tahu nak postage macam mana kalau dekat tu. Assalamualaikum Ikmal. Waalaikumsalam. Photocard tu sangat mengganggu emosi kan. Photocard tu kalau kita tengok betul-betul, dia betul-betul menggamit kenangan. Dia betul-betul mengganggu emosi. Hari tu mesti akak semua expect photocard gambar lain kan. Tapi sebenarnya dia lain kan. Kak Angah terima kasih. Kak Lina terima kasih. Wangi Mal, alhamdulillah. Assalamualaikum ketua. Waalaikumsalam. Siapa ni? Popular nombor 84. Kak, punch card. Kita dah lama dah tak punch card. Baru sehari tak buat live. Kita punch card dulu, kata tap screen dulu. Siapa boleh punch card dulu. Memang dah agak gambar. Janganlah cakap nanti untuk orang yang tak dapat dia tu kan. Kak Nur, terima kasih. Terima kasih. Ada yang cakap boleh mengguncang rumah tangga. Aku cakap, jangan mengguncang rumah tangga. Takut. So besok macam biasa pukul 9. And then untuk live lavanya tunda. Ikmal tak tahu tunda bila. 5 hari bulan rasanya. 6 hari bulan Ikmal live dengan Demika. Kak Syazi terima kasih. Terima kasih semua. Kak Syazi thank you. Salam ketua. Waalaikumsalam. Ikmal try test wifi dekat tempat ni. Okey ke tidak? Photocard special sangat. Nak main bola apa pula? Stok esok berapa lagi? Ikmal tak dapat lagi data. Nanti Ikmal tanya bahagian logistik. Ikmal tanya Hana tu berapa. Okey, nanti Ikmal tanya. Tempat mana? Ikmal rasa tak tahu lagi lah kat mana-mana je lah kat besok. Jadinya macam entah lah. Kak Yushoda terima kasih. Ikmal buat je lah kat mana-mana. Macam tu. Dekat tandas pun boleh. Dekat tepi jalan pun boleh. Legging Legging ke? Kak Imali thank you. Kak Wardah terima kasih. Kak punya Kak Pining lagi. InsyaAllah tu gerak lah tu. Nanti insyaAllah. Kak Mama Nizar terima kasih. Tak lag okay? Okay beres. Suara okay je ni. Sorry tau Kak, sebab gift tu ditutup. I tak dapat perfume. Sabar Kak Syuhada. Esok insyaAllah esok dapat. Esok dapat. Assalamualaikum. Manis-manis lavanya tu dah Mariam gantung dekat beg Mariam. Kak Zima terima kasih. Kak Zima dah contact bahagian logistik. Diorang cakap macam mana? Apa respon mereka? Mereka cakap macam mana? Photocard tim Kak Kiptia terima kasih. Nurul terima kasih. Apa tu? Ya tak kisah mau mana. Apa ni? Ya tak kisah mau mana. Yang penting sold out. Kepala spray smooth betul kan? Ikmal pilih dah. Sekali picit tu. Perfume akak dah sampai dua-dua wangi. Alhamdulillah, manis-manis tu aib je. Ada Suki tak? Ada Suki tak? Ada COD tak? Ada. Apa lagi tu? Suki sesuai untuk orang kuat peluh macam teenagers.
Oh, sebab Kak Surani kan teenagers kan? Okay, faham. Dah contact, apa tu? Mana tadi? Dah contact tapi belum reply. Nanti kembali tanyakan ya. Untuk itu bibi, I nak photocard je boleh? Kemain. Bila jual luar Malaysia nak sangat. Luar Malaysia dia kena masuk Sephora macam ni. Kak Syikin, terima kasih. Kena masuk Sephora. Kak Ijungi, terima kasih. Ya Allah, Kak Ijungi. Bagi naga, thank you. Naga kita ada tanduk. Terima kasih Kak Ijungi, semoga dia makan rezeki. Tapi bau dia memang wangi, bau mahal. Alhamdulillah. 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 Boleh yang mana-mana leher. Sudah naga. Rusa lah Mal. Taklah. Naga tu. Kak Sarima, terima kasih Kak Sarima. Kak Wadi, terima kasih. Suami akak pakai pergi masjid layer 2-2. Atomizer terbaik. Alhamdulillah. Betul bau best. So itu akak boleh layer-layer juga. Lepas tu akak kalau macam nak orang baru tu kan, kenalah reapply. Contoh dah pakai pukul 7, akak reapply balik pukul 12, reapply balik pukul 3, reapply balik pukul 6. Mana yang kerja-kerja office tu, reapply. Supaya dia memang ada dekat badan. Apa tu? Malas nak. Esok confirm ke sistem okey. Untuk yang sekarang, Ikmal dah tanya lebih 40,000 kali kepada tim Lavanya punya sales center tu. Sebab kita tumpang sales center dia kan. Ikmal dah tanya okey ataupun tak. Betul-betul okey ataupun tak. Dia kata should be okey dan dah okey. So, kita buatlah besok. Tapi kalau terjadi lagi, Ikmal sekarang memang kita tengah orang kata nak buat sendiri sales center. Ikmal sendirilah, masih dalam proses mendaftarkan sales center kita. Susah tau nak daftar sales center sekarang. Dulu senang sangat dulu. Lepas tu kalau kita baru nak daftar, kita kena jual 150 unit saja yang boleh jual. Macam tu. Maksudnya macam baru daftar, kita kena jual 150 unit dulu. Lepas tu baru dia increasekan limit. Tu pun tak tahu berapa dia increasekan limit tu. Wangi betul dua perfume tu. Alhamdulillah. Kak Serima, terima kasih. Kak Sally, thank you. Kak Lin, photocard tu akak sorok. Alah, akak cakap je lah. Photocard anak akak beli dekat sekolah. Ataupun anak akak jumpa kawan-kawan dia bagi kat sekolah. Cakap je macam tu. Cakap je. Akak tak payah cakap kat suami. Janganlah tunjuk. Dia tunjuk kata kejut dua-dua. Saya thank you Kak Nazwani. Thank you. Cakap je anak punya jumpa dalam beg, jadi simpan. Rasa macam tak elok anak bawa pergi sekolah. Cakap macam tu. Tak elok kan. Cakap je macam buat semak je dalam beg anak tu. Jadinya akak ambil, akak simpan macam tu. Kak Jeja, Kak Mizita, thank you. Mr. Faiza, thank you. 30ml tahan seminggu je Ikmal. Macam mana pula tahan seminggu 30ml Kak Surani ni? Kak Surani minum kat perfume tu. Beli satu dapat photocard tak? Beli satu InsyaAllah tak. Beli satu InsyaAllah tak. Tapi sebenarnya kita bagi random. Kita utamakan yang beli 2 botol ke atas. Akak tak nak photocard. Photocard nak jual lip serum balik ke? Apa ni Ana? Lip serum kan dah tak ada. Kak Ana tak boleh move on daripada lip serum ke? Tak boleh move on daripada lip serum ke? Dia ada satu Pingu, satu Mudeng. Klis ni macam lah suami akak tak kenal. Anak akak tanya gambar siapa tu dalam photocard tu. Cakap je ini artis Filipina. Cakap kat dia, ini dulu Mami selalu tengok dia dulu dekat telenovela TV3 pukul 3 tu kan. Cakap ini artis Filipina. Ini Mami simpan daripada zaman Mami sekolah lagi. Cakap je macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lip serum tu bagus kena jual lagi tu. Ya Allah. Ya Allah. Buka pasal dapat Mudeng. Saya dapat Mudeng. Dapat ya Pingu tadi. Dia ada 2 je. Pingu dengan Mudeng. Kali-kali Kak Aziz, thank you. Akak dapat Pingu sukanya. Photocard dapat 2 muka lain-lain. Kak Zima lagi package dapat 2-2. Boleh buka zoo dah. Kak Sekut dapat photocard Pingu. Bila jual luar Malaysia Mal nak sangat. Akak duduk kat mana? Akak duduk dekat mana? Ceritanya lah akak duduk kat mana? Beli 2 confirm dapat ke ketua. Ikmal tak berani cakap confirm sebab Ikmal tak sediakan untuk 10,000 unit manis-manis tu. Tapi beribulah Ikmal sediakan. Tapi kita akan utamakan orang yang beli 2 botol yang kat atas. Macam tu. Kalau dah tak ada orang yang beli 2 botol yang kat atas, kita bagilah untuk yang single. Akan dapat mudik. Mana saya punya ni stress lagi ni. Kak Ijun ni beli berapa? Beli kat mana? Beli 100 pieces. Buat apa beli perfume 100 pieces? Nak buat door gift ke Mariam? Kita beli apa ni?
bila esok boleh ke better lagi? Ikmal tak mampu nak mengkat. Ikmal tak mampu nak mengkat siapa-siapa. Tapi esok kalau akan nak beli, boleh beli lagi. Esok target sold out berapa minit? Macam hari tu, semalam, yang kemarin tu kita jual sejam lebih, nak dekat sejam. Kak Syikin, terima kasih. Mungkin kalau terjadi lagi macam yang hari tu, mungkin 2 jam. Kalau terjadi lagi macam hari tu, mungkin 2 jam. Mungkin 3 jam. Kalau terjadi lagi, dia jadi macam satu tamparan trauma untuk kita yang keluarkan ni. Jadi macam macam tu. Jadi aku macam terima kasih Kak Lala, thank you. Terima kasih Kak Lala, terima kasih. Dia jadi macam sangat tamparan. Kalau pam macam tu, aku sejam. Dia gitu. Tu rasa macam Kak Emali, terima kasih. Waktu tu aku macam lama sikit ambil masa. Dia macam dia lain bila sebab kita keluarkan full effort, tapi akhirnya begitu, dia jadi macam dia jadi macam wow. Dia situ kejap. Kami pun panik. Minta maaf tau Kak yang pasal hari tu minta maaf. Tak boleh nak buat apa sebab beg kuning. Kita pula gunakan beg kuning. Jadi ni tak tahu nak macam mana. Cuma kali ni Ikmal dah check out 40,000 kali dah. Ikmal dah check okey ataupun tak. Ikmal dah tanya tim tu okey ataupun tak. Dah tanya TikTok Shop juga okey ataupun tak. Dah kata okey. Tapi kalau jadi lagi 2 kali lah. Kepang. Rambut macam artis Korea tak adalah. Mungkin 3 minit solat, insya-Allah. Amin. Kalau 3 minit, amin. Kalau 3 jam sama-sama kita tunggu akak jangan keluar besok. Nak beli juga, semoga ada rezeki, insya-Allah. Ada rezeki. Alah, yang masuk hari tu pun kat 5,000 lebih je yang masuk. Yang masuk hari tu 5,000 kan. Jadi insya-Allah ada besok, boleh beli. Dah beli kat website, akan sampai website sampai ke website hari tu. Tak dapat lagi saya punya. InsyaAllah. Kak Fina, thank you Kak Fina. Thank you. Betul tu ketua. Tak sabar nak beli. Apa insyaAllah. Ya Allah, kenapa Khaira bila dia masuk ada gambar rusa tu? Yang paling wangi yang mana ketua? Untuk Ikmal, dua-dua wangi. Tapi favourite Ikmal suka yang hikari. Ikmal suka hikari. Mem suka yang suki. Khaira, thank you. Alah, ada rusa lah. Rusa ni untuk apa ya? Belum sampai lagi saya punya. Besok siapa yang beli guna website? Esok katanya. Esok dia orang akan post. Yang guna Beoyin dengan yang satu lagi tu dah post dah. 5,000. Kak Ija, terima kasih. Kak Siti Medi, terima kasih. Apa ni? Kak Syaizi, thank you. Dua-dua wangi, alhamdulillah. Kak Ija, terima kasih. Takutlah macam mana okey. Tak sabar nak tunggu esok nak beli dua-dua. Salah menunggu 4 botol tak sampai lagi. Tapi akak dapat tengok kan dia punya jalan dia tu kan. Maksudnya akak dapat tengok status akak punya parcel kan. Esok tetap nak better lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak, thank you so much Dua-dua wangi. Stok tak cukup pula. Yang kat Shopee rasa dah but. Ya Astagfirullahaladzim, malas lah aku menyebutnya. Wahidah, janganlah komen. Wahidah ni tulis Oyen. Kita ni tersebut sekarang. Bau favourite saya hikari. Tapi yang suka strong and sweet Suki. Tapi beli dua-dua. Betul. Hikari untuk Ikmal dia. Sebab first kita tengok notes tu, memang atas tu tulis citrus, fresh, clean. Bawah tu baru ada sweet. Kalau yang Suki, atas sekali memang ada floral lah. Floral. Lepas tu dekat bawah tu ada sweet. Dia sweet nombor 2. Yang Suki tu. Jadi ni sebenarnya Suki ni lagi sweet daripada Hikari. Hikari ni atas citrus, fresh, clean. Dia dua lelangi pakai je dia dua. Tu Kak Yana kena pakai dua-dua. Satu sembuh dalam mulut, satu sembuh kat tudung, satu sembuh kat baju. Wah, Cloud, terima kasih. Thank you. Dua-dua. Tapi untuk yang memang suka floral, memang kemas sajakan Suki. Dia memang suka Suki. Ikmal bagi dia bau. Satu sini. Lepas tu dia bau sini dengan sini. Dia kata dua-dua wangi, tapi dia akan lebih pakai Suki. Macam tu. Sebab Ikmal pernah dengar, Ikmal pernah bau seakan-akan bau Suki tu dia pakai. Jadinya Ikmal cakap, mesti kau suka yang ni. Dia suka yang tu. Assalamualaikum Mal. Waalaikumsalam. Apa tu? Saya rasa paling sweet Nazra. Mal, akak beli dua-dua tapi Hikari ramai dah beli. Bau citrus tu kuat tak? Dia tak kuat yang citrus tu. Dia lebih kepada fresh, clean. Lepas tu ada sweet. Yang Hikari tu.
Tapi sweet tu hujung betul Hikari. Saya fans Ikmal. Saya fans awak juga. Tapi remaja macam anak akak suka Hikari. Betul. Hikari ni kalau pakai, contoh kalau pergi gym pun dia tak look peluh. Maksudnya peluh boleh blend in dengan Hikari ni. Suki pun boleh, tapi Suki ni orang kata kalau perempuan pakai lagi kena lah macam tu. Hikari laki, dia sebenarnya laki perempuan boleh pakai, tak ada masalah. Dari 4 botol dadu foto kat Kak Jiskut. Ikmal tak nak jadi permanent kat AI team ke? Tak apalah dik, biar abang jadi whiteboard je lah dik. Malah lah jadi permanent dik. Nanti kan permanent nanti abang Kamal lagi busy dik dengan kehidupan ni. Mal dah buka parcel ke? Perfume tak sampai lagi tapi rasanya saya suka Hikari. Dapat apa tu, nak grab lagi esok boleh, insyaAllah. Terima kasih Kak. Ikmal kalau Brunei macam mana nak purchase? Kalau Brunei, Indonesia, Singapura, Ikmal tak sure lah Kak macam mana. Ikmal sebab sekarang ni kita masih lagi logistik luar, kita bukan in-house lagi punya logistik. InsyaAllah next ni memang kita akan buat logistik sendiri, seller center sendiri, semua sendiri. Maksudnya memang kita punya. Jadinya kita akan selesaikan A to Z sendiri. Dah tak ada dah masalah itu masalah ini, insyaAllah tak ada dah. Dah beli 4 botol ketua. Tak siapa nak tengok. Permanent di hati Azan. Permanent di hati Azan okey. Tapi yang lain biar keyboard. Keyboard pula whiteboard. Habislah anak akak ramai awet wangi sangat pergi sekolah. Lah sudah. Kak nak buat part time nanti. Ya kalau part time packing parcel, kita boleh panggil akak-akak Jerung untuk datang. Tapi nanti jangan curi manis-manis pula. Dah berebut dengan anak, esok kena battle lagi. Apa ni? Terima kasih Kak Maya Maria, thank you. Ikmal kat Kuantan ke tak? Ikmal dekat Dubai ni. Mal akak beli kat website, macam mana tengok barang negara? Itu pun tak tahu. Itu kena tanya Hak Alipna. Apa ni? Apa plan Ikmal kalau esok jadi glitch lagi macam tu? Kalau esok jadi glitch lagi macam tu, memang Ikmal akan tak cakap banyak. Ikmal akan cakap je, kita akan tutup live dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa yang hari tu Ikmal just nak solution supaya kita tak menunggu, dan akak-akak tak menunggu. Tapi solution tu datang lambat. Jadi ni macam Ikmal jadi macam terkilan sebab sangat membuang masa kat situ. Dan akak-akak dalam 5,000 orang nak dekat 6,000 tu menunggu. Jadi ni Ikmal rasa macam kalau kita dapat solution daripada awal, kita tak tunggu lama macam tu. Faham tak? Kita tak menunggu lama. If diorang bagi solution tu awal-awal, kita dah cakap dia kita akan reschedule balik dan kita tak buka dekat mana-mana platform lain. Dan tiba-tiba ada sana ada sini jadi macam pening. And then bila kita dapat solution awal, okay, kita boleh reschedule balik, tak ada masalah. Macam tu. Dan hari tu 5,000 orang yang menunggu tu Ikmal terkilan sebab orang menunggu. Tu je. Macam mana ni dia akan beli, mana ni. Ada yang cakap kenapa akak tak dapat beli, akak tak layak beli ke? Bukan tak layak beli, beg kuningnya hilang. Jadi Ikmal terkilan yang tu je. Sebab orang tunggu lama. Lepas tu orang dengan support kita punya, orang kata video, kita punya gambar, kita punya photoshoot, orang like, orang tak sabar. Tiba-tiba 1 minit dah hilang. Jadinya macam terkilan kat part tu. Okay. Kotak lip balm akak apa ni? Tak ada sign ketua sedihnya. Tak apa Kak, nanti akak simpan. Mana tahu kita ada meet and greet. Lepas tu nanti akak bawa pen marker. Ikmal sekarang kat mana-mana dah bawa pen marker dah. Sebab dia tahu takut orang nak minta sign barang-barang kan. Standby Umar Oyin ketua. Itu macam sebab takut nanti ada orang tak ada akaun Umar Oyin kan. Jadinya ada orang rasa macam lah, kenapa kita tak boleh beli. Kak Mama Nisa, Kak Syekh Aziz, terima kasih. Kak Ungu, terima kasih. Tak sabar nak tambah lagi. Stok ada berapa ketua? Besok Ikmal confirmkan berapa. Sebab data tak ada pada Ikmal. Jadi bila data ada nanti Ikmal bagi tahu. Esok Ikmal bagi tahu apa-apa. Macam mana nak track kalau order dekat website? Tu pun nanti Ikmal tanya. Sebab kalau akak order kat website, Lavanya punya lah, Cosmith punya. Akak tanya je. Semua installer Umar Oyin. Okay, noted. Assalamualaikum ketua. Waalaikumsalam. Kak Tati, terima kasih. Cuma live Lavanya Ikmal tak tahu. Live Ikmal dengan mem tu bila. Ikmal tak tahu bila. Dia pun ada kerja dia. Jadinya Ikmal tak tahu nak buat macam mana. Mungkin 5 kot. 5. Ditundakan 5 hari bulan Lavanya rasanya. Kak Deluna, terima kasih. Kak Amir, terima kasih.
Kak Erin thank you, Kak Arfa thank you. Harap dapat esok pamit insya-Allah. Salam ketemu. Waalaikumsalam. Ketua bau best gila, esok nak better lagi. So akak dah beli, akak dah bau. Jadinya mungkin akak dapat hint dah macam okey lepas ni aku nak beli bau apa. Okay. Kak Sun, Kak Nani thank you. Saya masih dalam flight. Lama tak live, baru sehari Kak. Baru 1 malam Ikmal tak buat live. Ikmal dah beli mic baru, tapi mic tu tak sampai lagi. Kak Sisliana, Kak Hanis thank you. Pakai layer, pakai yang mana dulu? Kalau nak pakai layer, pakai yang Hikari dulu, baru semprot yang Suki. Dia kena pakai yang, untuk Ikmal dia kena pakai yang clean dulu, baru boleh pakai yang manis. Ataupun baru pakai yang strong sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehari macam setahun. Kak Mazizah, terima kasih. Esok nak betul duduk juga. Kejap, nanti aku nak tanya. Mana aku punya iPad Kejap. Sekejap. Kejap. Bentar ya, Kak. Bentar ya. Sebentar ya. Sekejap tak, Kak? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Tengah tulis apa tu? Kita tengah update logistik. Pihak logistik kejap. Abang Ikmal cuba sebut nama Fahim. Mal nanti akan buka affiliate tak untuk produk Nur? Kalau untuk sekarang Ikmal rasa tak, sebab setiap kali kita keluarkan, Alhamdulillah memang dah tak tinggal. Habuk pun tak ada. Jadinya tak tahu nak kalau buka affiliate untuk apa. Kalau stok banyak kita boleh buka affiliate. Sebab sekarang ni kalau kita keluarkan dia tak ada. Jadinya untuk kalau kita buat affiliate, memang kita akan kena tolak satu kos, means like dalam RM9 ke berapa kita akan tolak satu kos untuk affiliate saja. Tapi sekarang ni affiliate tak ada. Kalau ada affiliate, produk kita tak ada. Macam tu. InsyaAllah kalau produk tak habis untuk next production ataupun stok kita banyak, kita boleh buka. Cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esok Ustaz Aib berbuk dah semua. Kenapa sekali je production perfume? Sebab macam ni, Ikmal tengok demand produk apa yang ramai nak. Maksudnya yang betul-betul nak, yang kita boleh sambung production. Jadinya Ikmal masih lagi, ini Ikmal keluarkan produk apa Ikmal nak. Maksudnya apa Ikmal nak kongsi dengan orang. Dan mana yang betul-betul melekat di hati, kita akan sambung production. Semua nak. Kalau semua nak, Ketua kenapa pilih photocard macam tu? Sebab biasanya kalau orang nak bagi photocard kan dia nak bagi yang Kak Izan, terima kasih. Kak Izan dah bau dah? Kak Izan dah bau dah?
ketujuh apa pun. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi tak. Okey. Kejap. Okey. Mana? Cakap semua tak habis. Ikmal cakap kat mana tadi? Ketujuh pensel. Okey juga macam ni dia. Sebab Ikmal nak macam kekalkan ke eksklusivitian dia tu. Maksudnya hanya pada time tu saja orang dapat barang tu. Begitu. If ada lagi penjualan, contoh Ikmal nak jual perfume ke, nak jual apa ke lagi, kita tak akan keluarkan barang yang sama. Kita keluarkan dengan wajah baru lah macam tu. Supaya orang tak beli benda yang sama. Kena jual kat public selain Jerome, besarkan market. Ikmal, kita dah cadang dah, kita akan jual dekat USA nanti. Kita punya lip serum dengan perfume. Kita akan lancarkan lagi dekat tepi-tepi dekat Brazil tu kan, dekat World Cup tu. Kita akan jual dekat luar daripada stadium supaya orang beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ni? Kenapa photocard tu? Tak tahu. Okey je photocard tu. Kak Eugene, terima kasih. Dekat luar stadium World Cup tu, nanti kita jual dekat luar tu supaya orang boleh tahu. Dekat World Cup kan ramai satu dunia pergi kan. Tu keluarkan lip serum. Apa tu? Kak Syida, terima kasih. Terima kasih. Apa tu? Tak sempat jual dengan orang lain. Awal habis jeruna ngap. Tapi insyaAllah kita memang nak target untuk ada orang buat affiliate juga kan. Kak Nabila Alberto, terima kasih. Cuma stok tu kita kena increasekan lah. Tapi kita tengok dulu macam mana. Okay. Tambah stok ketua. Hoodie next jual. Kak Sis, terima kasih. Jual acne patch. Ya Allah, macam-macam gift ada Kak Corina, terima kasih. Apa-apa jenis gift pelik lah Kak ni. Tapi apa-apa pun Kak, terima kasih. Yang orang kata Ikmal tengok macam-macam gambar, video, ada DM, orang hantar email pun ada. Semua mendoakan terima kasih macam tu. Orang kata comfortkan lah. Terima kasih untuk 2-3 hari ni. Terima kasih sangat-sangat. Jadinya if na'udzubillah, if terjadi lagi, Ikmal tahu kakak semua sentiasa ada. Macam tu. InsyaAllah. Mal lepas dia cuba jual lip plumper. Yang si YN ni lip plumper. Pi je cocok tu. Pi cocok dekat klinik tu, Dr. Ko tu. Kak Nanak, terima kasih. Thank you. Ketua sihat ke hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Pergi dah sampai. Tambah stok lah ketua. Jangan risau ketua. Tapi insyaAllah untuk next pengeluaran kita bulan 7 ni, produk baru, produk lain, stok tak naik. Bukan insyaAllah, Ikmal yakin stok tak naik. InsyaAllah memang tak naik. Benda ni apa? Benda tu akak kena benda tu Kak Nani, terima kasih. Asyik-asyik tak naik. Betul, yang ni Ikmal yakin. Bukan insyaAllah dah ni. Tapi Ikmal yakin tak naik. Dia macam untuk sold out kan pada malam tu, biiznillah boleh. Dia sebenarnya boleh. Tapi tengok dulu macam mana. Tak tahu macam mana. Tapi macam tak macam tu. Yang tu boleh kot kalau ada nak buat affiliate. Kalau yang untuk Julai nanti ni, untuk produk Julai kita. Kak Aisyah, terima kasih Kak Aisyah. Hindia Kabi kushi, kabi gem. Tu. Kenapa kabi kushi, kabi gem? Blackpink in your area. Terima kasih Kak Ain, terima kasih. Kan bulan 7 dah ni, kita akan keluarkan lepas akad gaji.
Sebab lain orang cakap, selalu orang cakap kalau nak keluarkan produk, akak-akak hari tu cakap kena keluar lepas gaji kan. Macam tu. Jadinya Ikmal pun hormat keputusan. Patutnya Ikmal nak keluarkan sekarang tapi tak boleh. Lepas gaji lah. Macam tu. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Tapi mungkin macam orang pelik. Kenapa dia keluarkan ni? Macam tu kan. Blackpink area. Ikmal, apa pun adik jual kami suka. InsyaAllah Kak, terima kasih. Terima kasih tu Kak. Thank you so much. Ikmal, sorry lah Kak, Ikmal mengambil masa. Ikmal masa tak lama pun Ikmal ambil masa. Sekejap je Ikmal ambil masa. My little brother kan. Kak Nanak kena beli Kak Nanak. Setiap bulan ketua bagi apa ni? I know I am. It's okay. Kak Nida, thank you. Kak Nida. Kak Arnida tak payah kot nak R lepas tu Nida tu. Ditulis tapi tak boleh. Sebab itu sangat bagus. Sebab saya boleh nampak itu siapa sebenarnya. Sebab Arnida ada ramai kan. Jadi R Nida. Jom kita tukar nama. R Ikmal no. R Aruz Atlantis. Mungkin nama Kak Ruziana. Ruziana. Mungkin Ruziana. Ruz Atlantis. Ruziana. Ruzlan. Itu start aku dulu. Rusmawat. No. Ruziana. Betul. Nama Kak ni Ida pula. Ida. Arnida. Ida. Ruzliza. Rumas Liza. Atau Kak Ebi Malik. Entah tak Ruzaini atau Ruzaiman. Kan? Fairuz pun boleh juga. Siti Borahe. Ini memang saya ingat lah. Dia ada berapa orang je. Siti Borahe. Ni Yaya Evian. Ruzman. Rustam. Siapa dapat t-shirt Mazlan tu? Siapa dapat t-shirt Mazlan tu? Ada orang DM saya, Dik, akak minat Mazlan dia tahu bukan Mazlan. Sumpah saya tak tahu Itu serius saya tak tahu apa-apa. Pasal tu serius saya tak tahu. Sebab penjualan saya waktu tu manis-manis saya love tu. Kak Ru, thank you. Lepas tu yang mem jual, dia kan dapat t-shirt. Tiba-tiba kan, adik, ni siapa Mazlan ni? Atas ni lawannya X Malgan, bawah tu Mazlan. Apa benda ni? Akak tak minat Mazlan. Akak minat Mazlan. Lah pula aku cakap, Kak serius Kak, saya tak tahu ni Kak benda-benda ni. Malgan. Iya. Jadi Malgan, atas tu Malgan, bawah tu Mazlan. Anak buat baju tidur. Pasal Kak tak sanggup nak simpan sebab Mazlan tu. Unacceptable. Tak, saya terkejut. Dia macam, apa saja baju di Mazlan? Itu okey lagi, atas dia tu Malgan. Zara Mirza, terima kasih. I buatlah tu. Jahit atas typo tu. Hana punya kerja. Tak, mesti akak tu macam, ya Allah, aku dapat t-shirt. Lepas tu tiba-tiba dia buka. Siapa pula Mazlan ni? Gambar tu dah lawa. Muju muka korang elok kat situ. Selalu sumpah serana yang salah tu dari Hana. Sebab tu cakap yang baik datang pada kita semua. Yang buruk datang pada Hana. Aduh. Assalamualaikum. Aduh. Tengok ini, terima kasih kat tengok ini. Aduh. Semua kelakar lah. Yang pelik-pelik je. Yang aneh-aneh je yang berlakunya. Aku tak faham lah. Kak Emily, terima kasih Kak Eli, thank you. Tak, dia macam benda yang pelik-pelik mesti berlaku disebabkan Hana. Tak ada benda lain dah. Mesti. Last minute kan. Semua typo. Ketua tak. Kak Rus komen. Ada sekali tu.
Tak nak cerita ni macam aib. Biar. Tak nak. Tapi itu memang aib. Tak nak, tak ya. Sumpah log gil mana tu. Sumpah. Ni. Ikmal tak tahu apa-apa Sebab malam tu Ikmal tidur. Jadi ni Ikmal, orang bagi tu Ikmal melalui EDM. Bila barang tu dah sampai, Ketua best tak naik roda 3. Best kat benda tu. Best lo, rasa macam nak beli. Best, memang best. Tapi mem bawa memang tak ada, macam tak ada lesen ni dia bawa. Gini yang dia bawa. Wah. Adik pas ni buat lip serum liquid pula adik, please. InsyaAllah Kak Miko, InsyaAllah nanti kita buat yang liquid pula tau. Best lah sebab mem yang bawa. Tapi best lah, best Alhamdulillah. Lebih baik pasal Habibie. Kemal nak bawa, dia nak bawa, jiwa dia nak bawa, kita bagi je lah dia bawa. Kalau Kemal bawa mungkin lambat sikit sampai. Assalamualaikum. Tapi Kemal suka benda tu. Kemal suka macam motor-motor kecil, kereta kecil-kecil. Kemal suka. Tembamnya dek kamu sekarang. Hello polis. Ambil lemak saya bagi kat dia sikit. Beza kalau lelaki bawa lagi lah Mal. Apa ni? Assalamualaikum. Haha, kejap. Kejap. Fotografer tu kena tinggal. Tu mem yang tinggal bukan Ikmal. Serius. Mem yang tinggal dia. Lepas tu Ikmal cakap, kau tinggal. Ni boleh kita akan send. Itu dulu. Okay. Kak Syuhada, thank you. Kejap tau. For siapa yang membeli di website, tracking number akan dihantar secara private kepada anda. Macam tu. Tak tahu. Dia kata yang ni dia akan hantar WhatsApp. Dia kata dia akan, siapa beli website dia akan WhatsApp. Tapi tak tahulah WhatsApp ataupun email. Tapi dia hantar kat sana. Mama Niza, terima kasih. Kejap Kak. Okay. CEO busy hari ni. Tapi kalau website tulis being process. Okay. Okay, setuju. Okay, mati. Kak Irina, terima kasih. Thank you Kak. Kejap sikit lagi.
Ikmal macam tu lah. Hari-hari sebenarnya inilah kerja Ikmal. Ikmal jual benda. Ikmal dulu ada manager. Bukan manager, dulu ada PA. Bukan manager, PA. Dulu Ikmal ada orang yang untuk balaskan Ikmal punya klien. Maksudnya klien luar-luar lah, klien besar-besar kan. Ada orang tolong balaskan. Nanti dia akan bagi tu Ikmal. Tapi sekarang memang nak dekat berapa tahun ni, memang Ikmal sendiri yang settlekan semua agreement. Sebelum ni Ikmal settlekan sendiri. Jumpa klien pun Ikmal sendiri. Jadinya untuk sekarang macam Moksu dia assist saja. Dia macam drive macam tu. Sebab Moksu memang dia cakap Moksu takkan masuk apa-apa pun yang berkaitan dengan payment. Moksu adalah orang yang drive saja. Macam tu. Moksu adalah orang yang drive, dia assist saja. Pegang-pegang bag, itu saja. Lepas tu sebab dia kata bahagian-bahagian duit Moksu tak nak. Moksu tak nak campur sahaja. Moksu tak nak masuk campur. Macam tu. Along dah tak dah. Along berhenti dah. Along ada bisnes sendiri. Lepas tu Along agak sakit, jadi dia dah tak dah. For now yang tanya Along dah tak kerja, Along rasmi memang dah tak bekerja dengan Ikmal. Jadi sebenarnya selama ni daripada 2021 sampai 2025 Ikmal bekerja sendiri. Ya, semua Ikmal handle sendiri. Daripada segi handle klien, datang ke tempat sendiri. Contoh macam Ikmal shooting dengan Astro apa semua, kebanyakan dia orang bawa PA. Ikmal tak ada PA. Ikmal pergi seorang. Sebab tu kadang-kadang kita pergi event Astro, event raya, hari raya, rumah terbuka apa semua, Ikmal orang kata orang pergi sendiri. Jadinya ada sampai orang Astro tegur, dia kata tak boleh tau macam ni Ikmal kalau datang event Ikmal kena bawa seorang +1 sebab takut nanti Ikmal tak tahu nak cakap dengan siapa. Ariel adalah Ikmal punya manager untuk music saja. Untuk Ikmal, dulu Ikmal under label. Lepas tu Ikmal dah tak ada under label sekejap. Lepas tu Ikmal under label balik untuk Rusa. Ariel hanyalah manager Ikmal untuk music saja. Segala kegiatan music Ikmal tak boleh dicampur adukkan dengan kegiatan bukan music Ikmal. Sebab Ikmal artis, Ikmal sign under agreement diorang music saja. Tapi bukan management. Maksudnya contoh macam orang nak panggil Ikmal nyanyi under Ariel. Buat contoh nyanyi dekat food festival, Ariel. Nyanyi dekat AJL, Ariel. Macam tu contoh. Untuk collab apa benda semua, nombor satu lagi, itu Aiman. Kak Mira manager per job sahaja. Contoh macam manager dia bagi satu job, contoh job live dengan KKMY contoh. Tu Kak Mira. Begitu. Kak Mira cakap, ada klien nak kerja dengan awak dengan Harzana untuk KKMY, adik nak tak? Satu job saja. Okey, lepas tu habis. Okey, lepas tu tiba-tiba ada klien, adik ada Louis Vuitton ni lah, nak kerja dengan adik lah macam tu. Louis Vuitton ni nak adik jadi model dia untuk 10 tahun akan datang. Adik nak ke? Macam tu. Okey. Begitu. Kak Elida, terima kasih. So dia begitu. Kak Mira adalah manager per job. Satu job dia akan manage satu job je. Lepas tu tak ada dah. Contoh macam Ikmal ada buat contoh dengan Grab Food, KFC, apa lagi brand-brand lain lah. Macam contoh macam KitKat ke Milo, contoh brand-brand macam tu Ikmal sendiri yang akan handle. Tak susah Kemal macam tu. Dia susah, dia remeh, tapi kalau orang lain yang handle tu dia pandai untuk handle, okey. Tapi Yos Ikmal sendiri. Yos tu pun Ikmal sendiri juga. Klien apa lagi? Kalau akak tengok dekat Ikmal punya feed tu lah, dia jadi remeh bila macam orang yang handle ni dia tak tahu nak buat satu certain thing. Sebab Ikmal kalau buat certain thing mesti kena perfect. Jadinya macam bila skrip sebelum contoh bila Ikmal nak buat video, kita kena hantar skrip daripada daripada saat pertama sampai saat akhir. Contoh kita kena tulis 0 sampai 15 second apa yang kita nak cakap. Kita kena buat skrip. Apa yang kita cakap, apa yang kita buat. Even kita kenyit mata dan kita senyum pun kita kena tulis kat situ. Pada saat ke-15 saya akan senyum. Macam tu. Ikmal kena buat skrip. Kena rangka skrip, kena hantar. Lepas hantar, diorang approve, baru buat video. Kalau tak, kita kena alter balik. Kita punya skrip tu sampai dia approve. Skrip tu kena buat. Lepas tu dia akan hantar agreement. Biasa dia agreement dulu. Dia hantar agreement, payment biasanya 60 hari ke 120 hari. Macam tu. 60 days to 120 days baru kita dapat payment. Lepas kita dah posting, contoh lepas 2 minggu dia orang akan minta kita screenshot.
Diminta kita screenshot berapa orang like, berapa orang share, berapa orang komen, reach and engagement kita berapa untuk setiap posting. Kita yang kena settlekan benda tu. Kalau kita ada manager dengan PA, diorang akan settlekan benda tu. Tapi macam Ikmal handle sendiri, Ikmal akan handle semua tu. Maksudnya pada sekiranya tarikh Ikmal dah tulis kat kalender, klien akan call kita ataupun klien akan WhatsApp kita. Ikmal, can you send me the insight of this posting? Jadi Ikmal kena screenshot daripada like, comment, reach, engagement, macam tu. Kak Cendol, terima kasih. Yeah. Sebab tu untuk satu-satu lagi, kalau brand besar lagi cerewet. Brand besar, na'udzubillah, cerewet. Cerewet. Akak bayangkan dalam satu skrip tu, kalau kita nak ada sound effect, macam keting, pun kena isi kat situ. There will be sound effect. Keting. Kalau tak nanti kan, dia tanya, kenapa dekat dalam skrip tak ada tiba-tiba you isi? Kena buat balik. Ikmal pernah sekali tu, Kak Princess terima kasih. Ikmal pernah sekali tu, buat satu brand ni, 10 kali Kak, Ikmal shoot, reshoot. Reshoot dah lah satu kali nak shoot tu berjam-jam. Lepas tu, kita pula rakam sorang-sorang. Waktu tu Ilham dekat Tafiz, Ikmal sorang-sorang. Ya Allah, 10 kali yuk. 10 kali. Dah kena rakam, edit. Lepas tu hantar. Tak kena lagi. Lepas tu hantar. Tak kena lagi. Buat balik, hantar balik. Tak kena lagi. Waktu tu sebab Ikmal tak cakap kan kita tulis kat skrip kan ada HMMMMM kan. Tapi rupanya Ikmal tak cakap Yang tu je aku tak faham. Ya Allah, start daripada tu kan. Start daripada tu Ikmal terus tak ambil brand tu. Macam tu. So kita dah tahu. And then ada, contoh kalau ada serta-serta skincare brand ni, Ikmal tak nak cakap apalah. Dulu Ikmal ada selalu buat juga paid review untuk brand skincare ni. Akak bayangkan, okay, Ikmal tahu dia nak buat satu video tu nak nampak macam lebih macam over kan, supaya orang tengok. TikTok kan macam tu, algorithm dia akan detect benda-benda pelik-pelik. Akak bayangkan toner dia bagi saya toner. Kan orang pakai toner kan, tepek-tepek kat muka, isi dekat cotton. Tak tahu dia buat apa. Dia suruh saya ambil tu, lepas tu dia suruh tuang kat muka sampai masuk dalam mulut saya ni kan. Lepas tu kan, Dato' dia cakap apa? Kena reshoot balik sebab toner tu macam tak nampak melimpah. Saya cakap kat dia, you send me only one. Dia hantar kita satu je toner tu. Dato' dia cakap apa? You boleh tak pergi Watson dekat-dekat ke Guardian luar-luar dekat-dekat untuk you beli lagi. You beli lagi 5 nanti kita bayar. Engkau kemain. Payment kau pun masuk 2 bulan baru masuk. Kau suruh aku beli toner tu sendiri. Aku bapaknya. Dia, akak bayangkan, dia punya, aku macam wow, the audacity. Lepas tu kita bagi harga. Dia punya nego harga tu kan. Boleh tak kita nego harga kita ni. It acceptable. Okay, boleh kita boleh nego. Tapi engkau punya duta engkau ambil orang yang tak pakai produk engkau pun. Faham tak brand tu kan? Dia ambil orang yang tak pakai pun produk dia. Dia bayar beratus ribu boleh. Yang kita dia minta kurang. Itu macam ya Allah. Jadi kan bila macam kita dah posting video tu, dah cakap ya Allah leganya. Yang tak lega bila tak dapat payment. Tak, ni cerita sini habis sini jangan siapa-siapa pula pergi brand ni ke brand ni tak payahlah Kak tahu. Adik-adik biasanya jangan tahu. Cerita sini habis sini lah. Biasalah kita ada macam-macam klien. Macam-macam klien, macam-macam kerena. Satu je Ikmal takut nak ambil review sampai sekarang. Ikmal takut nak ambil review kedai makan. Ikmal paling tak pandai menipu bab makanan. Ikmal imagine ni, Ikmal lidah Ikmal rasa macam benda semua sedap. Tapi Ikmal tak boleh nak review kedai makan. Tak boleh. Ada sekali tu kan macam orang suruh datang kedai. Kak Ain Syamsi terima kasih. Orang suruh datang kedai, Ikmal dah rakam. Satu suap pun Ikmal dah rasa memang tak sedap. Dia macam tak kena. Sebab Ikmal pernah makan contoh chicken chop. Chicken chop pasar malam lagi sedap daripada chicken chop dia. Macam tu. Memang tak boleh. Sebab makanan jangan tahu. Contoh kalau kita tipu buat makanan kan, kalau lagi-lagi kedai, orang datang jauh-jauh daripada Kedah tiba-tiba datang ke contoh Kelantan kan. Kedah datang ke Kuantan, Kedah datang ke Johor, semata-mata nak rasa kedai tu. Lepas tu tiba-tiba rasanya macam tu. Daripada Ikmal pun menyakitkan hati dia.
Daripada Kak Korang ni terima kasih. Daripada Ikmal menyakitkan hati dia, dan Ikmal menyakitkan hati pengguna, dan Ikmal menyakitkan hati owner tu, baik kita tak payah buat. Ya Allah, apa benda ni? Ya Allah, aku dapat helmet pula dah. Yang berani je ambil review kedai makan, betul. Memang orang akan cakap macam, alah dia ni semua benda sedap, semua benda tak sedap, itu tak boleh, tak boleh. Tapi sebab tekak ni sebab makanan lah orang bergaduh tau. Sebab makanan. Lagi perempuan tak dapat makanan, tiba-tiba dapat makanan tak sedap, mampus dia sumpah seranah. Review filem. Betul, review filem pun Ikmal tak berani. Ikmal satu je Ikmal berani, perfume. Sebab subjektif. Perfume dekat hidung orang ni dia bau fresh, dekat hidung orang lagi dia bau manis. Jadi ni macam sebab dia subjektif. Ikmal berani. Akak boleh je review kedai makan, tapi kalau Kak Zima dia datang pula review kedai makan, Kak Zima, Kak Surani, Kak Fina, siapa lagi? Dan yang seumpama dengannya tu dah tak jadi review kedai makan dah. Macam tengok wayang. Baik kita tengok Kak Zima and the gang. Suara dia, speaker JBL tu kalah. Kak Kak, kamu ni terima kasih. Habis meja terbalik. Apa benda ni? Lepas tu Joko Singapura pula datang. What is this? It's not food. This is not food. This is not food. Tak suka, kami tak suka. Kak Hani, Kak Cik Minsi terima kasih. Kak Syikim pula ke depan dia terbalik ke meja tu. Kak Ain terima kasih. Assalamualaikum. Kak Mrs. Faizah terima kasih. Banyaknya orang bagi love malam ni. Semoga akak semua dimewahkan rezeki selalu. Kak Sama terima kasih. Bentar. Kita buat Travelog next project. Mana Ilham? Ilham tak ada. Kejap klien ni nekan-nekan. Dan kita tunggu dia reply, dia tak nak reply. Klien nekan je. Malam ni tak ada nyanyi-nyanyi ke? Tak ada, Cikgu Ana. Ikmal tak ada ni. Ikmal tak ada mic. Kalau ada mic, Ikmal nyanyi, Cikgu. Tapi kalau sekarang ni orang tanya ada tak ambil brand-brand besar? Ada, tapi jarang dah. Mana nak buat skrip tu sebenarnya? Kita nak buat skrip kan takut salah. Lepas tu kena masukkan apa benda lah, itulah ini. Mai hilang lagi ke tinggal kat Kuantan. Esok apa ni? Cincin dah siap ke ketua? Tak nak cerita. Tak nak oversharing dah. Terlebih oversharing pun tak boleh. Aku takut aku. Klien pula nekan-nekan. Aku dah Ikmal dah tak kata pancing dah. Tak akan terpancing. Biarlah proses Ikmal yang tahu. Takut. Aiman, star tu Jerung bagi ke? Yang mana tak, ini Ikmal beli sendiri. Faid dan nekan-nekan tu. Siap dia Faid tu. Nanti aku tanya, Lokman dah sediakan cincin ke? Lokman dah bagi cincin ke? Dah bagi ke? Tak cerita, biarlah rahsia. Function Kemal star tu, alhamdulillah dia ada function. Ikmal jual t-shirt please. Kak Syuhada nak Ikmal tengah. Nanti Ikmal jual emas nak? Ikmal jual emas nak? Jerung AI. Oh, jerung AI pun ada jerung. Oh, maksudnya jerung yang menonton konten AI lah. Harga mah berapa? Terima kasih tau akak jerung-jerung yang AI, yang orang kata support content meme kat mana yang meme ada juga. Sebab apa, kadang-kadang Ikmal tengok sekarang yang ramai dan banyak orang support meme sekarang ni adalah akak-akak jerung AI. Dan di mana orang yang komen dekat dalam konten meme dan konten-konten orang lain yang ada meme, jerung-jerung AI.
Jerung-jerung AI. Sebab dulu Ikmal nampak banyak lah orang luar daripada Jerung. Ada juga kan. Tapi sekarang ni macam sekarang ni yang betul-betul menonton adalah akak-akak. Ikmal, dia ada akak-akak yang masih menonton konten AI kan? Kan? Betul tak? Bukan AI tu. Maksud Ikmal akak Jerung yang sentiasa tengok konten meme di AI. Itu Ikmal panggil Jerung AI. Yang budak akak Fae tu biarlah dia. Yang masih menonton meme. Betul, konten ni ada meme je. Ada yang komen, ada yang cakap saya tengok konten ni sebab ada Harzan je. Terima kasih. Terima kasih sangat. Okay? Kat mana-mana Ikmal tengok ada je. Mesti ada. Takkan tak ada, mesti ada. Tengok AI sebab meme je. Terima kasih. Habis kat Mingko Jerung AI lah ni. Yelah, Jerung AI lah. Akak kena meme daripada mana? Daripada AI kan? Akak semua yang contoh-contoh yang tengah menonton kat sini, daripada mana? Akak first tengok meme dekat mana? Ikmal hari ni tengok dekat threads. Kalau ada benda-benda menakutkan, Ikmal akan tengok dekat threads lah. Ada yang AI, ada sebelum AI. Titi lama lagi lalu dekat Titi. Masa viral towel. Oh, yang ni dia pakai tuala. Mem kena sebut pejabat agama. I kena dari Keluang. Dari Keluang. Dia buat dengan tu. Masa track tak payah tengok. Tapi track menakutkan ni. Ikmal kadang-kadang kalau nak tahu isu semasa cepat-cepat, baru Ikmal tengok track tu. Sebab macam kenapa Malaysia aman sangat ni? Macam kenapa aman sangat Macam media sosial macam tak ada benda-benda gosip pun. Ikmal tengoklah kat threads. Masya Allah, tabarakallah. Daripada atas ke bawah. Dan Ikmal rasa orang yang kat threads ni, dia dah tak tahu nak buat apa. Ketua kenal meme dari mana? Saya kenal meme daripada TikTok. Saya kenal meme daripada TikTok. Saya jujur je. Sebab first saya tengok dekat TikTok. Masa pakai towel tu mula ikut meme. Tengok sampai dia punya account satu lagi, yang waktu account dia tak boleh buka tu, yang 600k ke 700k tu. Pun saya tahu. Tapi waktu tu macam tak ada tu lagi. Tak ada apa-apa lagi yang macam tu. Macam biasa-biasa. Sebab Ikmal dekat media sosial buat hal kita je. Pernah expect tak akan jatuh cinta? Tak pernah expect. Tak pernah. Kalau Ikmal jujur Ikmal sangat jujur. Tak pernah expect. Baik, Ikmal dekat media sosial hanya dunia Ikmal saja. Buat video pakai rambut hijau. Lepas tu guling-guling, lompat-lompat. Itu je. Lepas tu tutup, tengok like banyak, okay, on. Lepas tu buat video klien, habis. Tu je. Lepas tu tengok YT. Start daripada tak nak oversharing. Tak nak oversharing. Tak nak. Dah tak akan cerita. Sekarang dah pandai dah. Kakak stop isi satu palang dekat kepala otak ni supaya tak boleh cerita. Dia habis semua dia tahu. Terus tak nak. Dia ada satu time je. Boleh cerita. Lepas tak boleh. Ikmal kalau tu overshare, habis semua aku keluarkan. Semua. Tak nak. Mal apa ni? Mal jual lah emas. Apa ni? Mal jual lah. Mana tadi? Suka betul tajuk emas ni. Mal jual lah emas akak Jerung. Boleh beli emas. Ya Allah. Tunggu emas turun. Emas dah turun sikit nanti dalam 3. Tapi hari tu saya dah tanya dah. Nak buka kedai emas ni modal tinggi. Ya. Akak bayangkan hari tu 3 tray yang akak tu tunjuk kat saya. Dia kata ni harga 3 juta dek. 3 juta. Aku cakap 3 juta. Tiga tray je.
Mood menjoya paling best. Tapi tak boleh cerita sekarang. Tak boleh. Tak nak. Dia kena ada time yang best. Saya dah belajar. Saya dah belajar cara untuk tak terlalu oversharing. Emas ada turun ke? Ada. 2 hari lepas. Paling rendah dalam sejarah 2026 499. Dia jatuh sampai 400 lebih. Ya. Terima kasih Kak bagi. Lepas tu dia naik balik dalam 513, 509, 514. Tu 916 lah. Yang berjuta modal. Ya, berjuta modal betul. Bukan aku tak nak cerita. Aku tak nak cerita sekarang sebab nanti terlalu oversharing. Enggak mau. Aku dah tengah cerita dah. Terima kasih Kak Ida Purple. Bukan tak sayang, tak boleh cerita. Hari tu dah terlampau oversharing. Lepas tu aku menyesal tak boleh tidur. Bila terlalu oversharing nak tidur tak boleh. Macam apa benda aku cerita tadi? Betul ke aku cerita? Perlu ke dia orang tahu? Macam tu. Sebab boleh ke? Kenapa berkira tak boleh lagi. Ceritanya tak boleh. Nanti kan mem tanya, kenapa kau bercerita? Kenapa kau bagi cerita ni? Akak tak tahu tau yang belakang-belakang. Akak tak tahu tau. Akak tengok saya yang senyum kat depan ni. Nanti kau rasa, kenapa kau cerita yang tu kenapa kau cerita yang tu Betul ke macam tu? Aku dah kena soal siasat dah. Habislah aku. Bukan suruh cerita Leicester TV. Tak nak. Mem tak marah. Tadi kan dia soal siasat. Betul ke? Ya ke? Kenapa kau cerita? Kenapa kau cerita yang tu? Betul ke aku dah buat macam tu? Dia memang tak garang. Tapi kalau dia soal siasat tu, dia macam, sebab dia orang yang sangat tak kisah. Jadi bila dia kisah satu-satu benda tu macam mungkin mengganggu otak dia. Kita ni siapa-siapalah kita. Akak-akak semua akak-akak jerung. Akak-akak jerung patutnya tak boleh tengok handphone. Kena balik ke lautan. Masuk ke lautan sekarang. Sekarang. Tak boleh ada di sini. Cerita apa boleh ceritakan aja. Akak jerung adalah akak kesayangan Ika Malam Mem. Okay. Itu. Dia macam ramai-ramai. Kau pesona, terima kasih. Kau tengok ini, terima kasih. Gila kau sandaran. Ya Allah, ya Allah. Kemain gift keluar macam-macam. Terima kasih Kak, thank you. Tadi tu macam cantik betul gift tu. Dia macam rambut pink lepas tu. Alhamdulillah kita masih di Liga A1 Maksudnya kita masih relevan lah dekat TikTok live Kita tak ketinggalan lah. Kak Nabila Alberto, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sangat. Yelah faham, kita bilis je. Ni Kak Jerung bagi. Ika mengingatkan ni minyak bam bidara. Tahu tak Ika mau buat apa? Cuba teka Ika mau buat apa? Ika main isi kat dalam lubang hidung. Lepas tu semalam apa? Sebab tu Ika tak buat live semalam. Ika main isi kat dalam lubang hidung. Ika ingat bam bidara. Tengok tu Ika colek dia. Sap isi kat lubang hidung. Astagfirullahaladzim. Hacum. Lepas tu pedih. Lepas tu pedih. Lepas tu ya Allah, habis lah. Tu yang hari ni aku batuk tu. Segala sinus Ika matelan. Panas. Ika main abang bidara. Ini Ika main semalam tak nampak yang ni. Ika main gini kan. Lepas tu Ika colek. Ika main macam ni kat dalam kereta.
So kali hacung. Lepas tu berai ni. Habis ni. Asal macam tak cair sini. Ya Allah, Akak tengok Akak. Akak tengok sekarang betapa banyak ni korek benda ni. Tak rindu AI ke? Rindu. Sebab AI lah banyak. Kita boleh buat gambar. Kita tanya idea-idea apa yang kita nak buat. Lepas tu kita buat video. Kak Nojel punya tu lain lah. AI macam-macam benda kita boleh buat. Tapi kena bayar lah AI. Fikir santai-santai ketua. Jom off comment biar ketua tak boleh cakap. Aku tak tahu kalau saya off comment, saya akan bercerita ikut apa yang otak saya ada. Otak saya tengah buat cerita sekarang ni. Kejap. Tengok. Piwit. Vote get ready with me. Vote Gempak Most Wanted, jangan lupa. Kairat and Nojel ambil The Guardian. Dia macam Enigma. Oh really? Oh maksudnya kalau orang ambil The Guardian, dia akan masuk dia macam Rusa tu lah. Bila AI sementara nak keluar 4 orang lagi? AI sementara nak keluar 4 orang lagi. Maksudnya yang masuk baru masa bulan 9, 10 10 dekat masa 10 11, 12, 10 lebih kurang macam tu lah. 10, 11, 12 dia akan masuk balik tu. Batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Bukan korang sementara nak reunion, diam je macam tak ada khabar berita je. Viral pun macam busy je. Jadinya macam bulan 8. Tapi sebenarnya waktu yang Ikmal masuk sementara tu, Ikmal tak terfikir pun Ikmal dapat sementara tu. Langsung. Tiba-tiba dapat. Melompatlah kita waktu tu kan. Waktu tu macam, serius lah. Kak Salwa, terima kasih. You got waktu tu tak terfikir boleh dapat. Bagi gift Guardian tu, rezeki nak dapat jodoh namanya. Ya Allah. Habis cakap mungkin PS balik. PS tu apa? Partnership. Kena Jomran, terima kasih. Kada, terima kasih. Maksudnya Ikmal dah ada Guardian lah sekarang ni. Dekat TikTok ni Ikmal dah ada 2 Guardian lah. Terima kasih Kak Nojel dengan Khairah lah jadi Guardian. Ni Ascent Guardians. Ni lah Guardiannya. Kak Syuhada, terima kasih. Guardian tu apa function Guardian tu Untuk melindungi daripada Kak Syu pun Guardian. Sambal okey Kemal. Kak Dek dah, alhamdulillah sambal okey. Tak pedas sangat. Sedap. Boleh malah makan dengan nasi putih. Ikmal sekarang tengah mencari sambal-sambal yang tak pedas untuk dimakan. Ikmal rambut hijau lah. Sebab Ikmal suka sambal. Dulu boleh makan pedas, sekarang dah tak boleh makan pedas. Dilindungi dari dirasuk setan. Dilindungi dari TNN. Dekat dalam kehidupan Ikmal sekarang ni ada TNN. Dengan TDR. Terima kasih. Terima kasih Kak bagi gift. TNN dengan TDR. Tim dekat-dekat betul TDR. You join dengan Mama Nisa pun Guardian. Tim dulu Lurina. Pandai lah. Malas lah aku. Sebab tu aku tak boleh oversharing dengan dia orang ni. Oversharing tak boleh. Dia orang terlalu pandai. Dia orang terlalu advance. IQ dia orang 45,000 trilion.
Tak boleh. Takut aku. Kita ada tim Nekan-Nekan, kita ada tim Delulurina, kita ada tim Ghetto. Tim Ghetto ni gasak je macam mana pun kita boleh cerita apa-apa dengan dia. Macam tu lebih kurang tim Ghetto. Tim Nekan-Nekan. Tim Delulurina, tim Nekan-Nekan, tim Ghetto. Apa lagi? Kita ada banyak tim lah. Vote get Gempak Most Wanted. Gempak Most Wanted link dekat bio tim. Oh, terima kasih. Kita ada Pingu FM. Ada tim Laha CCTV. Tap screen. Tim Ghetto siapa? Nanti kamu tengok. Tim JOT. Oh, dia macam satu ni lah, perlembagaan macam parlimen lah. Ada yang ni. Macam Kak Yana kan. Kak Yana kan kerja kat Putrajaya. Kak Yana tahu kan. Kak Yana bahagian mana kan. Apa ni? Saya suka dia je, tak suka dia dulu. Tim sold out. Tim sold out. Mariam masuk tim apa? Mariam masuk tim Tom Bak. Tim Karen. Karen ke Karen. Tim Rentan. Saya nak retire dari tim Laha boleh? Saya pun tak tahulah saya tim apa. Saya semua macam tak ada kaitan je Putrajaya. Ibu tak tahu lah. Tom Bak tu tim apa? Tak apa Mariam tak saya tahu yang tu. Mariam dengar je Tom Bak tu. Cuma Mariam search kat YT dekat YouTube. Mariam search Tom Bak. Macam susah je nak simpan tu. Tak tahulah Kak nak cerita macam mana. Aku rasa macam kena ambil ubat lah. Kadang-kadang Ikman pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, otak Ikman jadi aktif. Macam produktif betul nak buat benda-benda. Kemar rumah, buat kerja, buat jadual, buat itu, buat ni, macam tu. ADH ni memang najis ya. Akak tim diam-diam. Ya. Lepas tu contoh macam Ikman rasa macam nak kemar rumah ni. Sekarang contoh tekan isi barang kat sini, nak lipat baju. Baru jalan sekejap ke depan tu Ikman buat kerja lain dah. Lepas tu nanti Ikman lupa Ikman nak lipat baju. Faham tak? Dia sakitnya hati. Dia macam lepas tu kan cerita tak habis. Lepas tu bila contoh Ikman tengah cakap telefon, tiba-tiba orang sebelah dia batuk je. Kak Syuhada terima kasih. Dia batuk, terus Ikman tak tahu Ikman nak buat apa. Macam lupa dah. Dia macam dia lupa benda-benda yang semua dia lupa. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Mudah distracted. Sangat mudah distracted. Lepas tu Ikmal jenis fokus satu benda je. Tim tap tiba-tiba barang sampai. Ikmal rasa Ikmal boleh multitask. Tapi macam tak tahu nak macam mana. Sama juga nak balas DM. Betul. Contoh kalau Ikmal nak balas DM. Contohnya nak balas DM, Assalamualaikum. Kita nak Waalaikumsalam. Macam tu. Tapi sekejap nak tengok YouTube. Waalaikumsalam tu dalam hati. Tak balas pas sudah dah 2 tahun. Jadinya macam Ikman dia jumpa doktor dan ada beberapa suggestion doktor suggestkan untuk ni. Tapi takut nak makan ubat. Kalau takut Ikman jadi Superman. Dah consult, cuma takut makan ubat tu je. Takut bila makan ubat jadi macam faham tak? Tiba-tiba jadi Superman, jadi Batman ke, takut pula. Jadi tu yang macam tak apa, relax dulu. Bukan ADHD dia macam tu. Faktor umur apa? Kak Yana ingat saya umur 60 tahun ke macam mana? Wasabi pun sama. Jadi piu-piu. Lepas tu kan tiba-tiba kan dalam kereta kan, tiba-tiba macam Mak Suai ni lah kena. Dia selalu kena. Contoh macam dia buka lagu kan, orang akan dengar lagu suara betul, Ikmal akan dengar rentak lagu. Lepas tu Ikmal akan nyanyi rentak tu. Ikmal bukan nyanyi lagu tu. Ikmal bukan nyanyi suara orang nyanyi tu. Ikmal nyanyi rentak dia.
macam tu. Lepas tu mak Osman kata, kau ni kenapa? Kau normal tak? Ya, lepas tu kan kadang-kadang rasa macam kita nak balas 2 tahun baru aku balas, macam tu 2 minggu baru balas. Benda pelik-pelik. Jadi macam aku cakap dengan Mem, aku cakap, kau okey ke dengan aku? Macam tu. Aku tanya dia. Sebab setiap kali aku jumpa dia, aku akan tanya dia, kau okey ke? Macam tu. Lepas tu, aku okey je. Tapi kalau dah gila bukan-bukan tu, aku lari je lah. Dia cakap macam tu. Aku selalu tanya dia. Dia cakap, kau okey ke? Kau okey ke kau rasa? Aku okey lah. Yang kalau sikit-sikit tu okey. Tapi kalau gila banyak-banyak lebih-lebih tu, aku lari dulu lah. Aku malas aku layan dia kata macam tu. Aku cakap, dia nak tinggalkan saya. Dia macam, alamak. Patutlah kadang-kadang akak kena sidai. Itu dah bukan sidai lah tu kak. Itu saya masuk akak dalam dryer, tak ambil-ambil. Sakit tu kena kahwin. Ni. Inilah tim nekan-nekan ni. Ini tim nekan-nekan. Ni TNN dengan TDR. Inilah dia. Tim Ghetto tak keluar lagi. Tim Ghetto tak nak sebut. Tak nak. Nanti. Tim Ghetto nanti. Lepas tu Mariam check kat WA tak balas. Ya Mariam, kalau Mariam ada osteogenesis imperfecta, Abang Kemal ada ADHD. ADHD. Tapi untuk Abang Kemal ni Mariam, Abang Kemal rasa Abang Kemal ada ABCDEFGHIJKLM NOPQRSUVWXYZ. Mariam tahu tak? Abang Kemal pun tak tahu macam mana cerita dia ni. Sialah. Kak Miko tim apa pula? Kak Miko tim tapi apa-apa terima kasih Kak Miko Apa-apa Kak Miko selalu bagi tahu Kak Mak Suai ni kan. Terima kasih. Kau tahu Kak Mak Suai kata, Ikmal ni tengok ni Kak Miko ni hantar voice note. Ikmal dengar lah voice note Kak Miko. Kak Miko sedih hari tu kan. Terima kasih Kak Miko. Tim apa? Kak Syuhada tim. Malah aku Tak nak. Itu tim tap-tap screen give cuti mal, banyak-banyak rehat. Iqbal tengah cari hari dan tarikh yang okey untuk berrelease. Ada cerita tapi tak boleh cerita. Ciri-ciri tim Ghetto apa? Tim Ghetto ni dia main langgar je. Dia tak ada macam pemikiran orang-orang lain, main langgar je. Ada tapi tak ramai. Tak ramai. Dia 1, 2, 3 je kemarin tengok. Kadang-kadang dekat komen ada, kadang-kadang ada dekat DM. Tim Ghetto ni dia tak kisah mana-mana, dia main langgar, dia main macam mem. Tim Dryer. Dia memang Ghetto, dia memang habis lah, dia sapu je, tak kisah aku siapa. Yang langgar tu mem lah. Tim tap screen je baik. Tap screen. Kak Peanut. Kita ada jarum teleport juga Jarum teleport kita alhamdulillah masih lagi teleport ke mana-mana. Alhamdulillah ya. Saya kadang-kadang dapat tengok di mana-mana saja saya ada event dekat situ, tim teleport kita ada. Teleport ni macam tak tahu nak cakap macam mana. Akak semua Ikmal nak cakap ada kerja ke tak sebenarnya? Dan macam mana akak boleh ada dekat tempat-tempat dan situasi tu? Akak memang apply cuti, memang dapat cuti ke? Ikmal sangat berfikir-fikir. Dia sampai berfikir, sumpah lillah. Ikmal terfikir cakap dengan Mak Suai ni juga. Dia orang tak kerja ke? Ataupun dia orang tak penat ke? Habis event kita orang kena buang kerja. Tim kan ampun dia. You tak lah. Sebab akak bayangkan okey, cerita dia gini. Contoh kalau streaming kan, macam kat Nojel tu, Ikmal tak tahu lah macam mana dia boleh asingkan bagian dia kerja dengan dia tak kerja kan. Lepas kan tiba-tiba dia masuk grup, streaming siap ada data ni, apa ni, views berapa, real time views apa. Lepas tu macam tak kerja ke? Lepas tu macam tiba-tiba ada dekat tempat ni macam, ish, boleh pergi sini. Macam tu. Topik ni kau macam fikir hari-hari kau fikir. Kita semua CEO. CEO. No, dia orang CEO yang menyamar. Lepas tu satu lagi,
Ni Kak Ain. Kak Ain Syamsul. Apa-apa kan Kak Ain update jadual lah apalah, minta jadual lah apalah, bagi gambar kan. Siapa Mak Uswai ni cakap, Ikmal, aku rasa kan Kak Ain ni tak tidur lah. Dia kata, dia ni memang tak tidur. Aku tak tahu otak dia macam mana. Dia kalau jadi PA kau bagus dia ni. Akak bayangkan 24 jam. Dia boleh kata macam setiap 2-3 jam dia akan cakap, Ikmal ada update jadual tak? Ikmal ada gambar tak? Ikmal ada ni. Ikmal ada tak? Aku macam, dia ni tak kerja ke? Betul. Memang unbelievable lah. Memang tak terfikir. Macam tu. Macam tak boleh nak fikir kepala otak. Siapa Mak Uswai ni kata, diorang ni semua, aku rasakan macam dekat kepala diorang ni, nombor 1 adalah engkau dan Harzan. Dekat sini engkau, kat sini Harzan. Yang lain dia tolak tepi dah. Kat sini Ikmal, kat sini Harzan. Dia kata macam tu. Boleh kata 24 jam ada sahaja cerita dan status yang aku akan tahu benda-benda baru, dia kata. Ni first time aku, dia kata dia berjumpa dengan orang macam ni. Betul-betul. Kami bini bos, semua mana nak vote. Macam tu lah. Ya. Jadi Ikmal lama-lama Ikmal fikir juga, macam betul lah apa yang dikatakan ni. Hai semua, mana nak vote Gempak Most Wanted, link di bio. Okay, tim Gempak Most Wanted. Tapi apapun, Ikmal nak ucapkan terima kasih kepada akak-akak semua, akak, abang, adik sama semua. Adik-adik pun ada juga kat sini. Terima kasih yang sentiasa. Ikmal doa apa masa umrah? Ikmal lupa lah Ikmal doa apa. Tapi Ikmal ada doa tu tak boleh cakap. Dia memalukan sikit doa dia. Tapi Ikmal memang ingat lah waktu tu. Ikmal ingat apa Ikmal doa. Dekat Raudah, dekat Masjid Nabawi tu pun Ikmal doa. Dekat Mekah tu pun Ikmal doa. Doa tu biar Ikmal je lah yang tahu. Dan setiap kali tawaf tu, Ikmal doa benda yang sama je. Tawaf tu yang kita pandang apa tu, Kaabah tu kan. Ikmal doa benda yang sama je. Mal pergi bercuti lah, jangan lupa balik Malaysia pula. Tak boleh lagi lah kak. Kita nak keluarkan produk lagi. Sis Miko, team behave. Kak Syuhada dengan Kak Miko cakap behave tu pun dah tak percaya dah. Makbul dah ke doanya ketua? Alhamdulillah. Makbul juga macam tu lah. Ada yang makbul, ada yang masih lagi terpending. Tapi biasalah tu, macam tu. Tapi ada sekali tu kan, waktu Ikmal pergi umrah tu, sebab Ikmal memang nak bawa ibu Ikmal, keluarga Ikmal pergi umrah daripada dulu lagi. Lepas tu waktu Ikmal sampai tu, waktu tu lepas sa'i tu, Ikmal betul-betul nampak mak Ikmal kat depan Ikmal. Muka orang tu macam muka ibu Ikmal. Sebiji. Wallahi sebiji. Ikmal dah habis tu, dah baca doa tu. Lepas tu betul tu kat depan tu, dia pakai telekung. Orang Asia jugalah, orang Indonesia atau orang Malaysia juga. Sama. Memang sebiji. Ikmal tak gambar, Ikmal hantar kat group family. Terima kasih. Memang sama sangat. Macam terkejut. Memang orang kata macam, memang benda ajaib memang kat situ lah. Memang dekat situ. Tak ada tempat lain. Memang dekat situ juga. Tapi tempat Ikmal yang dapat keajaiban tu memang dekat situ, dekat sa'i tu. Ikmal tak tegur. Ikmal tergag, macam tak tahu nak cakap apa. Dengan muka merah. Dia macam akak-akak. Merah-merah macam tu muka dia. Macam muka ibu Ikmal dia memang merah. Lepas tu memang macam tu. Dia lak-lak muka tu memang macam ibu Ikmal. Ikmal macam, mak aku. Terus macam tu. Tak boleh nak menangis, tak boleh nak apa. Tapi memang dalam hati tu, memang Ikmal nak bawa ibu dengan Ikmal nak pergi. Memang nak pergi umrah. Memang nak bawa family Ikmal pergi umrah. Tapi dah sampai tu, orang kata buat je lah apa yang kita patut buat kan. Memang rezeki lah. Sebab tu ada orang kata macam bila dia datang sana, dia jumpa orang yang macam yang dah meninggal. Muka gila, kita bayangkan lah satu dunia kan pergi situ kan. Lepas tu waktu tawaf tu, macam-macam orang kita jumpa. Kesian kadang tengok ada makcik tu kecil. Dia macam nenek tau, daripada Bangladesh. Dia
Dia pegang je orang kat belakang. Tak tahu dia lah dia pegang siapa tu. Tapi dia pegang je orang kat belakang. Kan kena henyek-henyek kan. Dia pegang je. Lepas tu supaya dia tak terlenyek ke bawah. Kak Mentari, terima kasih. Hai semua. Cuti banyak. Stok Ikman nanti I sedih. Tetap. Tapi Kak betul Kak. Tapi betul. Kami kena tanya sendiri tim tu. Kan beli. Kenapa komen aku macam Kenapa komen Ikman macam pelik ah? Dia macam orang komen yang tertunda kat atas tadi tu. Macam cerita atas tadi baru dia komen. Ikmal kan CEO kami. Nampak? Dia keluar yang CEO yang menyamar. Itulah kerjanya. Takutnya. Aku dekat mana ni? Takutlah. Takutlah macam ni. Takutlah. Ya Allah, aku kat mana ni? Ya Allah. Banyak kali terdelik. Janganlah macam ni. Dah lah cakap pasal CEO yang menyamar tu. Kesian kami kan. Ketua tadi tak habiskan ucapan. Ikman nak ucap apa tadi Kak? Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, takutnya macam ni. Takutlah. Lupa sungguh ni Kak. Saya lupa sungguh kalau dah terdistract tu. Apa benda Kak Pak Ujung, terima kasih. Apa ya? Kak Pesona, terima kasih. Tak, aku dah tukar. Kak Ima, terima kasih Kak Ima. Gempak Most Wanted. Okay. Betul Okay, terima kasih Kak, akak-akak yang menerajui Gempak Most Wanted punya team. Apa ni aku cakap ni? Terima kasih sebab hari-hari orang kata check Ikman punya ranking, share link untuk voting. Terima kasih. Dan akak-akak semua yang vote Ikman untuk Gempak Most Wanted, terima kasih sangat-sangat. Semoga dia membawakan rezeki dan pemuda segala urusan. Dan kenapa komen aku tak bergerak pula ni? Kak, komen tak bergerak Hello? Komen tak bergerak ke Kak? Handphone aku kena rosak. Panas ke? Tak ada pun. Tu ni dia tak bergerak saya rakam ya. Komen tak bergerak. Weh, tak gerak. Hello? Aku kenapa aku kat mana ni? Takutlah pula. Tak gerak. Tengok tu. Tak gerak komennya. Weh, tak gerak. Hello? Aku kenapa aku kat mana ni? Kenapa dia start-start
kalau sampai handphone tak panas pun. Muka Ikmal okey tak? Hello. Hello. Komen. Okey. Ni masuk je komen. Degak. Okey dah. Hello. Lambat. Kak, Ikmal end lah dulu macam ni. Takutlah pula aku, ya Allah. Coin. Tu. Okay. Ikmal okey je line ni kat sini. Wifi okey tu. Kenapa dia macam ni ah? Tak pernah pun. Oh. Kak Nana gift masuk. Kak Nana terima kasih. Kak Zafzaira terima kasih. Komen. Okay. Dr. Cat, thank you. Dia keluar komen yang tadi pasal CEO yang menyamar. Kak Miss, thank you Kak Miss. Ke TikTok kita tak update? TikTok tak update kot. Nanti kemarin update ya Kak CEO yang menyamar, betul lah tu ketua. CEO yang menyamar, betul lah tu ketua. Kak Tika, terima kasih. Kak Misa Faizal, terima kasih Kak. Thank you so much untuk akak yang masuk live kembali pada malam ni. 4 juta Kak. Terima kasih 4 juta like. Yang bagi gift semoga dimewahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Tak panas pun handphone-nya. Sejuk je. Okay. Untuk yang sebelum lagi vote Ikmal untuk Gempak Most Wanted, boleh vote Ikmal untuk Gempak Most Wanted. Okay? InsyaAllah besok kita jumpa pukul 9 malam untuk relaunch untuk produk Harum Nur. Terima kasih. InsyaAllah esok kita jumpa. Terima kasih agak semua. Minta maaf terkasar bahasa. Okay? Bye-bye semua. Minta maaf Bye-bye. Kenapa jadi begini?